kenapa Parti Keadilan Rakyat PKR akan tumbang di negeri Selangor dalam pilihan raya negeri yang akan datang? Saya dah lama bekerja dalam politik, hampir 15 tahun. Dan sekarang, sejak daripada tahun 2020, saya bekerja dalam lantikan politik di bawah PKR. Tapi PKR ni bukanlah parti pertama yang saya bekerja. Saya pernah bekerja dalam... Jadi, pengalaman hampir 15 tahun, saya memerhatikan keadaan politik Malaysia ni yang sentiasa porak-peranda, kucar-kacir, kan, berlakunya pengkhianatan. Jadi, saya ada satu teori yang agak kukuh daripada pemerhatian. Apa yang berlaku dalam politik Malaysia ni sebenarnya ia adalah satu perkara yang semula jadi dalam politik. Okey, kalau kita tengoklah dulu Pakatan Rakyat di mana terdirinya daripada parti PAS, PKR dan DAP. Kemudian berlakunya perpecahan akibat daripada langkah Kajang pada tahun 2013 tak silap saya. Pada masa itu mereka nak singkirkan Tan Sri Khalid Ibrahim. Kemudian digantikan dengan Datuk Seri Azmin Ali. Kemudian berlakunya perpecahan Pakatan Rakyat di mana PAS keluar dan tertubuhnya Parti Amanah. Kemudian ditubuhkan Pakatan Rakyat ditukar menjadi Pakatan Harapan. Dan kemudian berlakulah Muafakat Nasional di antara UMNO dan Parti Islam PAS. Kemudian berpecah lagi jadi Perikatan Nasional di antara PAS dan Parti Bersatu. Kemudian Pakatan Harapan di mana pada masa itu terdiri daripada Parti Bersatu. Kan berlakunya langkah Sheraton, Bersatu keluar daripada PH, jatuhnya kerajaan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2020. Jadi tumbangnya kerajaan PH dan begitulah kan suasana politik Malaysia. Tapi bagi politik ni sifatnya adalah kepentingan masing-masing, kepentingan ahli politik, kepentingan sesebuah parti politik itu untuk kekal relevan dalam sistem demokrasi Malaysia. Okey. Jadi saya ada satu teori, pendapat 3 fakta kukuh saya nak kongsikan kenapa Parti Keadilan Rakyat PKR akan tumbang dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Okey, fakta yang pertama kalau kita lihat berlakunya satu penolakan besar di kalangan pengundi Cina dan India yang mana 95% mereka ini solid menyokong DAP dalam pilihan raya yang lepas. Even dalam pilihan raya 2018 pun memang komposisi kaum ini solid, mereka menyokong kepada DAP. Dengan berlakunya apa yang berlaku di PRK Sungai Bakap dan apa yang berlaku dalam PRN di negeri Sabah baru-baru ini, di mana kita melihatlah DAP ini ditolak oleh pengundi kaum Cina dan kaum India. Jadi DAP ini sedang dalam proses, mungkin untuk buat satu perubahan di mana mungkin mereka secara beransur-ansur akan keluar daripada Pakatan Harapan. Di mana pada bulan 7 ini mereka akan adakan satu referendum dan jika ahli-ahli mereka membuat keputusan untuk DAP, pimpinan DAP meletakkan jawatan dalam kerajaan sekarang, itu adalah satu pembayang awal di mana mereka akan bertanding solo dalam PRU yang akan datang, dalam pilihan raya yang akan datang tanpa menggunakan logo Pakatan Harapan. Kerana mereka nak jaga undi mereka yang solid ini 95% orang Cina dan orang India ataupun kaum bukan Melayu ini, kalau mereka bersama dengan PH yang terpalit dengan isu UEC, dengan isu ketua pengarah SPRM, dengan isu ladang babi di Selangor, dengan isu perobohan kuil Hindu. Jadi sebenarnya orang Cina dan orang India ni sebenarnya mereka marah kepada PMX, kepada kerajaan Madani kerana isu-isu ini yang masih belum diselesaikan. Dan DAP untuk menyelamatkan, untuk menjaga undi mereka ini, kemungkinan besar mereka akan keluar daripada kerajaan. Mungkin mereka akan kekal menyokong kerajaan Anwar Ibrahim sekarang sampai habis penggal. Tapi kemungkinan besar mereka akan bertanding solo dalam pilihan raya yang akan datang. Dan ini satu berita yang tidak baik bagi Pakatan Harapan, di mana mungkin DAP ini akan sapu lebih banyak
kerusi, mungkin mereka akan bertanding di lebih banyak tempat. Okey, kalau kita lihat pun sebenarnya Pakatan Harapan ni sebenarnya tiada sokongan yang kuat daripada kaum Melayu. Kan, kalau kita tengok dalam PRU yang lepas, hanya 11% pengundi Melayu saja yang menyokong PH. Yang selebihnya kekuatan PH ni datang daripada penyokong DAP. Yang mana 95% kaum Cina dan India ni solid kepada DAP. Okey, yang kedua, kalau kita lihat isu Rafizi, isu Rafizi yang telah pun mula mengisytiharkan perang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya Rafizi ni, walaupun mungkinlah ada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, penyokong Nurul Izzah yang memandang rendah, yang mempelekehkan Rafizi. Sebenarnya Rafizi ni ada satu pengaruh yang sangat besar dalam Parti Keadilan Rakyat. Kalau kita lihatlah pada tahun 2020, di mana Azmin Ali ni telah mengkhianati PKR dan membawa keluar bersama 9 orang ahli parlimen PKR. Kan, keluar daripada PH dan menyokong Parti Bersatu. Sebenarnya Parti Keadilan Rakyat ni sebenarnya memang betul-betul hampir tumbang. Hampir-hampir hancur. Tapi disebabkan pengaruh Rafizi ni telah mengembalikan kekuatan PKR dan membawa PKR ni menang sehingga tak silap saya 35 kursi parlimen pada PRU yang lepas. Kalau dikira sekali dengan PH ni 82 kursi parlimen. Sebenarnya Rafizi ni ada satu pengaruh yang besar dalam Pakatan Harapan dan dalam PKR. Jadi bila Rafizi ni dah declare perang daripada Rafizi dah declare perang kepada Anwar Ibrahim. Jadi saya yakinlah sebenarnya lebih daripada separuh orang PKR ni akan memboikot Anwar Ibrahim, akan memboikot Nurul Izzah dan akan memboikot Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Dan ini memang akan memberi kesanlah kepada PKR dan amanah. Okey, jika Rafizi bertanding atas tiket parti lain, dan seperti yang saya cakap tadi, jika DAP membuat keputusan untuk keluar daripada PH untuk tidak bertanding dalam PRU yang akan datang menggunakan logo PH, ini adalah satu multiplier, satu pemangkin. Okey, mana mungkin Rafizi ni akan bertanding atas tiket DAP ataupun menggunakan ataupun mendapat sokongan daripada kaum Cina dan kaum India. Dan ini akan menjejaskan sokongan kepada PKR dalam pilihan raya yang akan datang. Dan fakta yang ketiga, kalau kita lihat, sebenarnya UMNO dan Barisan Nasional ni sedang mengalami penambahan sokongan daripada orang Melayu. Okey, melihat kepada perpecahan yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang. Sebenarnya apa yang berlaku di antara Parti PAS dan Bersatu, ia tidak menguntungkan Pakatan Harapan. Tetapi ia sebenarnya menguntungkan UMNO dan Barisan Nasional. Okey, kerana orang Melayu ni dua saja dia akan undi. Sama ada UMNO, BN ataupun PAS dan Perikatan Nasional. Jadi kalau kita lihatlah dalam pilihan raya yang akan datang, macam yang saya sebut tadi, kan DAP mungkin akan bertanding solo, tidak menggunakan logo PH, dan Rafizi juga mempunyai pengaruh yang besar dalam PKR. Dan apabila dia telah declare perang kepada Anwar Ibrahim, saya yakin lebih separuh daripada ahli-ahli PKR, penyokong-penyokong PKR ni akan memboikot, tidak menyokong PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka ni akan mengikut Rafizi. Dan yang ketiga, kemungkinan besar kan, PN, Barisan Nasional dan UMNO, mereka telah mendapat mereka akan mendapat kembali sokongan daripada pengundi Melayu yang menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas, yang mana pengundi-pengundi ini akan berpatah balik menyokong UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi kalau kita tengok tiga-tiga fakta ini, kemungkinan besarlah PKR ni akan tumbang dalam PRU yang akan datang, dalam PRN yang akan datang di negeri Selangor. Jadi itu sajalah video saya. Sekian, terima kasih kerana tonton sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel ini.